Assalamualaikum kawan-kawan semua. Jom kali ni kita buat kuih apam susu gebu kebas. Okey, apam ni dia lembut, gebu dan sedap. Dia tidak terlampau manis ya, sederhana je rasa manis dia. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya. Kita memerlukan 2 cawan tepung gandum, 3/4 cawan gula kastar, 1 cawan susu cair, 2 sudu kecil soda bikarbonat, 1 sudu besar overlay, 1 penutup asin vanila serta 2 biji telur ayam grade C. Terusnya, kita kisar telur ayam bersama gula kastar sehingga dia betul-betul kembang. Okey, dah kembang baru kita masukkan overlay. Okey, kita kisar lagi sehingga menjadi kembang. Okey, seterusnya bolehlah kita masukkan 1 penutup botol asin vanila. Tujuannya kita nak hilangkan, nak kurangkan bau hanyut telur tu. Kita kisar sehingga halus, kemudian kita tuang ke dalam bekas dan kita masukkan tepung gandum 2 cawan, dan dalam tepung gandum tu kita masukkan 2 sudu kecil soda bikarbonat. Okey, jangan terlampau banyak ya soda tu ya. Kecil tu agak-agak je, sebab nanti kalau terlebih nanti terasa pahit kuih kita tu nanti. Okey kawan-kawan, seterusnya bolehlah kita masukkan susu pekat manis 2 sudu besar. Kalau nak manis kuih tu boleh letak 3 ataupun 4 sudu besar ya. Yang ni saya buat kurang manis, saya letak 2 sudu besar sahaja. Okey, kemudian kita gaul rata dan kita pastikan adunan ni tidaklah terlampau pekat dan tidak terlampau cair. Okey kawan-kawan, sementara tu bolehlah kita panaskan air kukusan. Kita masak ni, air kukusan tu hendaklah sudah mendidih. Okey kawan-kawan, adunan ni saya bahagi kepada 2. 1 tu saya letak warna ungu, cuma kurang cantik, kurang terselah warna dia ya. Okey, saya gunakan acuan lompang yang besar sederhana. Okey, besar dia 5 cm. Kita sapukan dengan sedikit minyak masak terlebih dahulu, barulah kita tuangkan adunan tadi. Tujuannya supaya kuih tu senang kita nak keluarkan daripada acuan tu apabila kuih tu nanti sudah masak. Kalau tak sapu, nanti kuih kita melekat pada acuan tu ya kawan-kawan. Okey, kita panaskan air kukusan terlebih dahulu. Dah mendidih, barulah kita masak kuih tadi. Kita tutup penutup periuk tu dengan kain bersih dan kita masak anggaran 15 minit. Okey, bolehlah kita cucuk dengan lidi kalau kita nak tahu kuih tu dah masak atau belum. Okey, dah bersih lidi tu, tanda dia kuih kita dah masak. Okey, lihat ni, dia cantik je kawan-kawan, tidak melekat pada acuan tu. Okey, nampak kan kembung dan gebu. InsyaAllah sedap. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Bye.